Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Khairul Haimi dari TVPSS Seri Semeku Channel kini berada di Dewan Terbuka Serdana Ali untuk berlintas langsung kem kepimpinan Badan Pemimpin Murid 2025. Kem kepimpinan ini melibatkan pengawas sekolah, pengawas PSS, pengawas PPKI, pengawas SPBT, pengawas PRS dan ketua kelas. Pelbagai aktiviti yang diadakan dalam kumpulan iaitu aktiviti menguji minda, aktiviti membuat logo kumpulan, aktiviti sorokan, aktiviti menguji kepentasan dan akhir sekali aktiviti pembentangan kumpulan. Jom sama-sama kita saksikan aktiviti menarik ini. Ayo bangkit, kita bersatu. Pemimpin muda penuh mutu, SMK Kutan jadi saksi. Kami berdiri, teguh berbakti. Kami pemimpin adil dan amanah, disiplin tinggi, semangat tak lelah. Harumkan nama, capai kejayaan. 1, 2, 3. Ulang cita-cita. Satu, dua, tiga. Ayo bersorak. Hei, hei, hoi. Pemimpin paling okey. Hei, hei, ha. Ilmu masuk terasa ke mana? Apa kita? Pahlawan. Apa visi kita? Pahlawan. Bersama kita bawakan perubahan. Langkah yakin, jom membara. Kepimpinan kami penuh. Oleh itu, kem kepimpinan ini bukan sahaja memberi pendedahan kepada murid untuk menerus cabaran hidup, tetapi dapat meningkatkan kemahiran, ilmu, pengalaman dalam kepimpinan. Sekian dari TVPSS Seri Semeku Channel.